Ini dia geng, lampu ni bagi aku kalau untuk situasi survival atau kecemasan kan, konsep dia paling best. Assalamualaikum, selamat datang ke review sepintas bersama aku Badik di Co Outdoor and Tactical. Hari ni aku ada satu produk lampu untuk kecemasan ataupun survival kot. Kenapa aku agak tertarik dengan lampu ni? Sebab setelah sekian lama barulah aku ada dapat satu review lampu yang mempunyai kejap lagi kita tunjuk apa benda yang paling best. Secara asasnya lampu ni kat sebelah atas dia ada bahagian floodlight, di mana floodlight dia ni boleh ditukar-tukarkan. Tak dapat pula. Dapat ditukar-tukarkan daripada belah atas ni. Dia ada knob, di mana knob ni kalau kita pusingkan dan korang boleh nampak putih bertukar kuning dan kemudian bercampur dengan lampu putih. Artinya putih, kuning, putih, kuning. Dan melalui knob ni juga, bila kita pusing-pusingkan, ada knob bahagian atas ni, cahaya daripada lemah, terang, kuning lemah pergi ke kuning terang, dan kemudian daripada gabungan cahaya putih kuning lemah kepada putih kuning terang. Seterusnya di button yang lagi satu, dia ada apa yang kita panggilkan sebagai spotlight, di mana kalau kita pusingkan knob yang sebelah kanan pula, cahaya dia akan makin terang. Okey, dekat sini ada kelemahan untuk produk ni sebab dia tak beritahu berapa lama cahaya tu boleh bertahan. But then again, bila kita beli barang daripada China, daripada jenama yang tak ada jenama, logik lah untuk kita dapat technical spec yang tak berapa nak anggap. But still bagi aku benda tu agak menarik, sebab tak banyak lampu-lampu world light ataupun camping light yang mempunyai kebolehan yang macam ni. Seterusnya dia ada bukan saja tangkai, tapi dalam tangkai ada tangkai lagi, dan menyebabkan dia boleh dijadikan kaki terus. Kalau tak, biasanya sebelum ni untuk kaki lampu dia akan memakan ruang, di mana normally kita akan ada satu external kaki yang lain. Tapi untuk produk ni dah disiapkan kaki yang boleh dilipat dan diperkemaskan terus kepada badan dia. Walaupun dengan adanya kaki ni, ukuran badan dia tidaklah berapa kemas, namun bagi aku boleh tolerate lah. Dan untuk benda yang paling menarik pasal dia ni, ada terletak kat belah belakang ni geng. Cabut. Dia ada hand crank, di mana bila kita pusingkan, ianya boleh mengecas bateri yang ada dekat dalam lampu ni. Contoh bila aku bila aku pusingkan, akan nampak dekat sini keluar cahaya warna hijau, yang bermaksud dia tengah mengecas lah. Lagi sekali kita try pusingkan. Cumanya berapa ribu RPM berapa ribu round aku nak kena buat untuk pastikan pengecasan ni boleh mengecas bateri yang penuh. Aku tak pasti. Aku tak adalah pula nak try betul-betul kan, sebab bagi aku tujuan aku buat video ni adalah berkongsi satu konsep lampu yang agak menarik, yang buat masa ni tak terdapat banyak di dalam pasaran. Kenapa bahagian hand crank ni penting geng? Idea ni bila aku dapat benda ni, terus aku terbayangkan rakan-rakan ataupun kawan-kawan kita yang mempunyai rumah di kawasan banjir. Memang bila ada power bank, power pack ni dah bagus, namun tetap kena bersedia yang bila sampai satu tahap energi ataupun tenaga tu dah habis, kau nak cas macam mana? Yalah, kawasan tengah dalam keadaan bencana kan. Dengan adanya hand crank yang macam ni, bagi aku boleh memberikan satu bentuk kesinambungan. Walaupun macam tak efisien deh, kau nak kena pusing ni lama, masih still kalau nak comparekan daripada tak ada, lebih baik ada macam ni kan. Tapi tu idea aku, di mana pengalaman untuk hidup di kawasan bencana memang tak banyak kalau dibandingkan dengan orang lain. But then again, it is an idea, dan bagi aku benda ni agak menarik lah. Dan macam aku akan tagkan dalam link ni, barang ni harga dia tak mahal sangat. Cumanya berdasarkan idea aku tadi, kalaulah kata boleh dihasilkan sebuah produk yang lebih berkualiti, mungkin tak salah untuk harga dia boleh mencecah dalam RM180-200, disebabkan kemampuan dia yang memang kita nak untuk di kala kecemasan. Alright guys, kalau korang ada pendapat,
ataupun pengalaman menggunakan lampu macam ni, letakkan di ruangan komen. Jangan lupa tekan button like. Ciao.